Pelakon Izrin Azminda meluahkan rasa syukur dan bangga apabila berkongsi kejayaan akademik anak sulungnya, Muhammad Adrian Umar yang kini berusia 12 tahun. Menerusi satu perkongsian menyentuh hati, Izrin menyatakan kegembiraannya apabila Adrian terpilih menerima anugerah tokoh pelajar selain berjaya menamatkan pembelajaran Al-Quran. Guys, sebelum kita lanjutkan, jom subscribe Drama 2. Berjuta tahniah buat putera pertama kesayangan Mama Adrian Umar kerana berjaya khatam Al-Quran, selamat bergraduasi dan menerima anugerah tokoh. Setiap tahun abang tidak pernah gagal banggakan Mama, Opah dan guru-guru. Jauh di sudut hati Mama bermacam perasaan ada. Sebab, terharu dan terlalu bangga dengan pencapaian abang. Terima kasih abang, kongsinya. Aktris berusia 40 tahun itu turut mengakui dirinya bukanlah seorang ibu yang sempurna, namun sentiasa berusaha melakukan yang terbaik demi masa depan anak-anaknya. Mama mungkin bukan seorang ibu yang baik, tapi Mama akan sentiasa berusaha menjadi yang terbaik untuk abang. Mama mungkin seorang ibu penuh dengan kegagalan, tetapi Mama sentiasa akan berusaha menjadi seorang ibu yang tiada kecacatan untuk abang. Mama mungkin sentiasa di jalan yang salah, tetapi Mama akan berusaha menjadikan jalan itu lurus untuk abang. Terima kasih abang kerana sentiasa bersama Mama. Titip Izrin buat Adrian. Dalam perkongsian sama, Izrin yang merupakan ibu kepada 4 orang anak turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para guru yang telah mendidik Adrian dengan penuh dedikasi, ilmu dan kasih sayang.